Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 hari bulan Mac 2026 bersamaan dengan 16 Ramadan. Kami berada di Kampung Kempadang, Kuantan dalam rangka menyampaikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir yang lepas sempena Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, pada hari ini kami mengagihkan sebanyak 200 pack makanan keperluan harian kepada asnaf. Antara barangan keperluan yang dimuatkan di dalam pack bantuan ini adalah beras, kita ada minyak masak, kita ada barang ready to eat, ada biskut, ada sardin, ada Vico, dan kita juga tak lupa ada keperluan kit ibadah. Kita ada kain plekat, sejadah dan juga telekung solat yang boleh digunakan juga sempena Ramadan dan juga Aidilfitri tahun ini. Dan mudah-mudahan dengan sumbangan yang diberikan ini dapat meringankan beban mereka dalam menghadapi Ramadan pada tahun ini. Terima kasih kepada Yayasan Hasanah yang merupakan rakan kolaborasi dalam penyampaian sumbangan kali ini. Teruskan bersama Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan.